ready? Sound ready? 3, 2, 1, action. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 ingin membuat drama pendek tentang isu perkembangan kanak-kanak tantrum. Hai semua, saya Intan, nama Jelalina binti Muhammad Nizam. Nombor matrik I 25108077 akan menjadi cikgu. Hai, saya Rasya Ali binti Syahrul Izan. Nombor matrik I 25108365 akan memegang watak sebagai pembantu cikgu. Hai, saya Akilah Safir binti Yasni. Nombor matrik I 2510838 dan saya akan membawa watak sebagai mak budak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aimi Natasha binti Muhammad Asri. Nombor kad matrik saya I 25108242. Saya memegang watak sebagai budak tantrum. Okey, hai, saya Alia Nadira binti Abdul Rahim. Nombor matrik I 251081115 dan memegang watak sebagai budak dua yang dipukul oleh budak tantrum. Jadi jangan lupa tengok video kami sampai habis. Jangan skip-skip Tan. No. Hai semua. Okey, Aimi kenapa berada kat belakang tu? Aimi okey ke? Hari ni semua nampak kita ada dekat mana? Dekat Taman? Hutan ni bukan. Okey, tengok. Tengok sekeliling ni. Cantik, ada sungai semua. Kita nak main apa, cikgu? Kita nak lari-lari. Okey, cuba teka hari ni kita nak buat apa? Cepat kalau pandai. Salah. Lari-lari. Salah. Main masak-masak. Salah. Main sorang-sorang. Salah. Okey. Bahaya. Dengar teacher Rashid tak buat. Okey, kita hari ni kita akan buat aktiviti berkelah. Suka tak? Seronok tak? Seronok. Okey, kita akan berkelah. Sekarang ni teacher Intan dengan teacher Rasha, kita orang dah sediakan tempat yang paling best untuk korang dua duduk. Ya. Okay, dah ada game kat situ. Cepat cikgu, cepat. Nak main tak? Nak. Okey, jom. Alright. Okey, semua tengok ni. Ada apa ni? Cikgu. Tunggu. Dengar dulu. Aimi. Depan balik, tak boleh macam tu. Sabar. Jangan macam tu. Dengar cakap teacher, kalau tak kita kena balik. Tak boleh balik-balik. Nanti kawan semua buka. Awak ni suka ambil mainan saya? Saya dulu kan dapat. Okey, bangun first. Bangun dulu, beratur dulu. Tangan letak atas bahu kawan dulu. Dengar cakap teacher, kalau tak nanti kita tak best lah, kita tak boleh main. Okey. Okay, dengar ni. Sebelum kita duduk atas tikar, kita kena buka kasut. Langkah kaki kanan, baru duduk atas tikar tu. Susun kasut tu. Okey. Buat cepat. Aimi. Betul-betul. Aimi, sana sikit. Teacher nak duduk juga. Macam mana teacher nak duduk? Duduk rapat-rapat dengan Alia tu. Gaduh dengan Alia ke? Dia ada gaduh dengan saya tadi. Kenapa? Sebab tadi Okey. Teacher pun nak duduk ni. Boleh duduk tak? Boleh. Okey. Kalau boleh duduk sini. Okey, teacher nak duduk ni. Okey semua. Kita hari ni akan berkelah. Kau tak berkelah tak apa? Tahu duduk macam ni lah. Aimi berkelah tak apa Aimi? Duduk lagi. Makan. Lagi. Tidur. Tengok ni dekat teacher ada apa? No. Kenapa? Makanan. Ni apa Alia? Keropok. Okey. Siapa nak ni? Alia. Nak. Okey, nak kena baca doa dulu. Baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah sekali. Aimi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sabar. Awak ni sabarlah. Tak boleh macam tu. Okey. Kita ada dua. Satu untuk Aimi, satu untuk Alia. Cakap apa? Thank you, Aimi teacher. cakap apa? Thank you, teacher. Kenapa ronyok-ronyok kan tak boleh buat makanan macam tu? Baik. Lepas tu teacher ada Oreo. Siapa nak Oreo? Saya. Okey, kalau nak cakap teacher, boleh saya nak satu? Teacher, boleh saya nak satu? Teacher, saya nak. Tak boleh.
Thank you, Teacher saya nak ni. Cakap dulu. Minta elok-elok. Chana. Teacher. Boleh saya nak satu? Boleh saya nak satu? Ha. Saya nak satu. Terima kasih, teacher. Sama-sama. Okay, lepas tu kita ada air. Ni botol siapa? Saya, botol saya. Botol saya lah. Ibu saya baru beli semalam. Aimi, ni Aimi punya. Ni Aimi punya. Ayah saya suka colour white. Ni Aimi punya. Ini Aimi punya. Itu Alia punya. Mana saya beli? Ni Alia punya. Mana boleh ambil orang punya? Ni Aimi punya. Aimi punya. Aimi ni comel ada cherry, warna merah-merah. Ha, itu tak ada apa tu kosong. Okey, boleh letak makanan dekat tepi. Boleh? Okey. Okey, tengok dekat tangan teacher ada apa? Mainan. Okey, siapa? Okey, teacher akan buat game. Game ni, siapa siapkan dulu, kita boleh main taman. Okey. Teacher pun nak main playground, boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Main dengan Aini. So, siapa nak yang ni? Saya. Alia nak yang ni. Teacher bagi. Teacher bagilah Alia. Alia nak dulu. Alia cakap dulu lah awak. Tadi teacher tanya kenapa Aimi tak jawab? Aimi main yang ni. Tak nak, Aini nak yang kecil punya. Alia cakap dulu. Yang kecil nanti Aimi masuk mulut tak boleh makan. Aini tak Teacher bagi dekat Alia dulu, okey? Aimi ambil yang ni. Ni Aimi ambil ni. Besar, cantik. Lagi besar daripada Alia. Buka slow-slow. Kita nak main sama-sama. Okey. Buka slow-slow. Boleh kan? Ami, ni saya punya lah. Saya punya. Awak dah ambil dah. Jangan buat dia Aimi. Tak baik, tak boleh macam tu. Ni siapa punya? Aimi. Saya punya. Aimi kenapa macam ni? Aimi tak boleh macam ni. Ni siapa punya? Saya punya. Ini Alia punya. Aimi punya yang ni. Aimi tengok ni. Kita boleh cantum-cantum Aimi tengok ni. Aimi mana boleh macam tu. Satu. Dua. Tak boleh. Tengok dia tak punya boleh buat kecil-kecil. kakak. Ini Aimi pandai buat. Boleh ni. Boleh buat Kakak saya nak ambil dulu. Saya punya. Saya nak. Tak ada. Saya nak. Aimi. Tak boleh. Aimi. Saya nak. Dia tolong saya. Dia tolong saya. Kenapa tu? Aimi tak boleh macam tu. Aimi kan nak pergi main playground. Aimi tak boleh dengar macam tu. Dengar teacher cakap ni. Aimi tak boleh buat macam tu. Kan nak main playground kan? Tak boleh macam tu. Duduk elok-elok. Tak boleh buat kawan. Ni kawan punya. Habis tu mana Aimi punya? Aimi punya ada. Aimi nak macam ni. Nanti teacher beli satu, okey? Nanti teacher beli yang besar untuk Aimi. Nak tak? Janji. Okey. Saya tak nak main Lego ke besar ni. Saya nak main Lego kecil ni. Aimi. Tak boleh macam Aimi, dengar teacher cakap. Aimi nak main playground tak? nak. Kalau nak, say sorry to Alia first. Cakap, Alia. Aimi minta maaf dengan Alia. Cakap macam tu, hulur tangan. Tak boleh. Tengok tu, Alia merajuk dah. Aimi. Saya sakit lah. Say sorry first. Alia sakit. Nanti mak dia datang macam mana? Salam dengan Alia tak baik buat macam tu. Cikgu tak ajar pun Aimi buat macam tu tau. Tak nak. Saya nak Lego. Tadi Aimi cakap Aimi nak main playground. Kena behave. Minta maaf dulu dekat Alia. Minta maaf dekat Alia dulu. Tak baik buat dia sakit dia. Aimi Minta maaf. Sorry. No. Bukan macam tu minta maaf. Duduk pusing sama-sama dengan Alia. Alia duduk sama-sama macam Aimi duduk. Okey, duduk dekat sikit. Salam. Bagi hulur tangan tu. Main sini Lego dekat cikgu simpan. Hulur tangan. Lego. Tak baik macam tu. Hulur tangan tu. Tangan cepat. Aimi betul-betul. Cakap apa? Sorry Alia. Okey, peluk. Hak. Saya nak kena peluk dia. Awak buat dia. Sama-sama buat. Kakak saya minta maaf. Saya minta maaf Alia. Okey, Alia, saya pun minta maaf. Okey. Give a big clap. Okey. Jom kita main. Jom. Siapa nak pergi playground? Saya. Okey, kita nak pergi playground. Before tu kita kena Kemas. kemas dulu. Okey. Ada lagi teacher. Teacher saya nak main ni. Okey.
Memandangkan semua behave sangat-sangat tadi Aimi. No. Awak ni sabarlah. Kita Betul. kena Betul, beratur no. dengan teacher. Ya, sabar. Okey. Memandangkan sebab tadi semua behave. Dua-dua behave. Betul tak Aimi? Betul teacher. Okey. Sebabkan dua-dua behave. Okey, dua-dua behave. Teacher Awak kena bawa buat perangai main elok-elok playground. Okey. Kita main Kalau tak saya playground. tak boleh main. Okey. Tapi kena naik ikut turutan. Tak boleh tolak-tolak. Okey? Okey. Okey. Saya dulu. Boleh? Sebab saya baik tadi. Okey. Tapi awak. Saya dulu. Hati-hati. Slow-slow. Awak ni saya dulu lah. Kan tadi teacher dah cakap. Dengar cakap teacher. Kena Awak ikut. ni nak main dulu. Okey? Nanti saya jatuh. Okay, slow. Lepas tu Aimi. Mai. Mana teacher Rasha? Teacher Rasha mana? Saya Mana teacher dulu. Rasha ni? Teacher Rasha tengok ni. Aimi ni nak kena ni. Saya dulu. Saya nak main dulu teacher. Teacher dah cakap bukan seorang-seorang. Tengok kalau satu bersatu je. Kalau masuk sangkut macam mana? Aimi tadi Janji nak behave kan? Yeay, saya dah sampai. tengok Alia dah sampai dah. Okey, jalan slow masuk dalam tu. Solo. Wih. One, Saya dulu. Okey, slow. Aduh. Aimi, kenapa awak bawa sini? Aimi, kita kena bagi tahu. Aduh, teacher. Saya nak main playground. Kaki saya sakit. Ada tepi saya nak main. Kaki saya tentulah saya. Tengok Ali dah nangis. Oh, itulah saya lah tadi. Kita kena call. Teacher Rasha? Teacher Rasha tolong call. Rasha, saya minta maaf ganggu masa Puan. Boleh tak saya minta Puan datang ke playground yang berdekatan dengan Taska, sebab seperti yang Puan sedia maklum, kita orang ada aktiviti dengan kanak-kanak dekat playground hari ni. Boleh tak Puan datang, sebabnya Aimi tantrum daripada kita orang datang saja. So kita orang dah tak boleh nak handle dia. So saya minta izin Puan datang ya. Okey, baik-baik saya datang sekarang. Puan. Hey Aimi, jangan macam tu. Tak boleh. Teacher dah call Mak Aimi. Nanti dia datang. Saya tak nak mami. Aimi dah buat perangai macam ni. Teacher dah tak boleh handle tau. Aimi, kenapa buat kawan macam tu? Tak baik lah. Tak nak balik. Alia. Alah Aimi. Tak main. Nanti- Mami nak main kat sini. Mami tak nak balik. Mami. Tak baik. Ami. Tak boleh macam tu tau. Ha. Tak boleh macam tu. Dengar tu mama cakap apa tu. Teacher dah tak boleh handle kamu. Sebab tu teacher panggil mama kamu. Kalau tak nanti tak boleh. Nanti papa marah nanti. Anak daddy marah. Anak mami marah. Masa tu kena minta maaf. Saya sorry tu Alia. Okay? Minta maaf Nalia. Okay. Janji jangan buat dah lepas ni. Okay. Cepat bangun Ami. Dia bangun jam Bangun cepat bangun cepat. Susu coklat. Boleh. Nanti Lepas mama ni minta beli, maaf. nanti mama Teacher beli. bagi susu coklat. Okay. Susu coklat. Alia. Sini. Anak lah teacher. Tak baik Tengok macam tu tu. mami. Dia yang mula dulu. Hai. Hai. No. Bukan. Teacher tak pernah ajar macam tu. Ada aktiviti dekat luar. Tak boleh Ah. main game. Lepas ni kita duduk je dalam taska kalau macam ni perangainya. Dia mula dulu masalahnya teacher. Iya, tak apa. Ni makcik tengah ni. Minta maaf balik. Okay. Minta maaf. Sama-sama minta Sorry maaf. dekat Alia. Okay, cakap apa? Alia, Aimi minta maaf. Aimi. Tak boleh elok. Alia, ini minta maaf. Okay, Alia cakap apa kat Aimi? Tengok muka Aimi. Tengok muka Aimi, Tengok Alia. muka Aimi, bukan muka teacher. Awak minta maaf dekat dia, cepat. Awak yang buat perangai dengan saya. Awak yang tolak-tolak saya tadi. Awak mula dulu. Awak yang mula juga tadi. Minta maaf elok. Minta maaf tak baik. Alia minta maaf Aimi. Kami dah baik kan. Awak mula dulu tadi. Awak yang maafkan saya dulu Minta tadi. maaf Alia. Awak yang tolak saya Minta maaf nanti. nanti. Jentik nanti. Cakap elok. Saya sorry. Kalau macam ni perangai Aimi, teacher dah tak nak bawa keluar tau. Duduk je dekat dalam taska. Tak nak ke? Cakap elok. Awak say sorry to me. Saya minta maaf dia. Alia minta maaf kat Aimi. Macam tu. Hak. Lagi. Ya, kena. Sama Tu tanda minta maaf. Tak, Saya minta kena maaf hak tak. dia ke teacher? Peluk Alia. Dia lah hak saya. Sama-sama. Saya tak nak hak dia. Sama-sama mana ada orang peluk seorang je.
Cakap ni tangan sorry. bergaduh dah. Cakap Aimi cakap sorry. Sorry Alian. Awak jangan sorry Aimi. Awak jangan buat saya lagi. Okey. Lepas ni Awak jangan tolak-tolak saya. Tolak saya. Ah, awak Jadi jangan sentuh-sentuh saya. Saya tak suka dah touch me. Okay. So kita boleh main program macam biasa. Lepas ni Yeay. dah tak ada gaduh-gaduh, okey? Okey teacher. Jadi, sekian daripada kami, kumpulan 10 berkaitan dengan drama pendek, isu menangani emosi kanak-kanak tantrum. Bye!